Hai, Assalamualaikum. So, untuk minggu pertama ni, macam saya janjikan semalam, menu pertama kita adalah menu Timur Tengah, iaitu nasi maklubah. Okay, so ni nasi ni apa yang special dia adalah bila kita dah masak tu kan, masa nak hidang tu kita terbalikkan periuk tu. Okay, kita terbalikkan. Masa tu kita pun ramai-ramai kita tengok hasil dia. Itulah yang buat saya tertarik nak cuba resepi ni. So, jom kita mula. So, mula kita potong kentang. Jangan nipis sangat tau korang, sebab nanti kita nak goreng. Karang kecut kan kalau nipis sangat. Anggaran kentang ni dalam 3 biji macam tu atau 400 gram. Okay, next kita potong terung. Terung ni pun anggaran 400 gram untuk masak 2 cawan beras. Okay, yang ni saya beli sebatang yang besar macam ni lah. Agak-agak je korang. Okay, next kita nak potong bawang Holland. Tengok pada saiz lah. Kalau kecil boleh letak 2 biji. Kalau besar macam ni, sebiji setengah okey. Okay, bawang goreng ni nanti bawang Holland ni nanti kita nak buat bawang goreng. Okay, potong agak-agak lah. Okay, ni tomato ni saya nak layer-layerkan dalam periuk nanti. Ada resepi yang tak guna tomato tau. Ada resepi yang guna. So, saya pilih untuk guna sebab bagi dia ada extra rasa-rasa masam-masam tomato tu kan. Tapi depends, kalau korang tak suka tak letak pun tak apa. Okay, korang, mula-mula kita nak tumis bawang Holland lebih kurang setengah biji. Okay, masukkan. Lepas tu nanti kan kita akan masukkan daun bay ni lebih kurang 2-3 helai. Lepas tu ada kayu manis 1, sedikit buah pelaga, cengkeh dengan lebih kurang 1 sudu teh biji ketumbar. Okey, masukkan. Okay, next kita akan masukkan 1 sudu teh garam, setengah sudu teh serbuk kunyit dengan setengah sudu teh black pepper. Okay, kita masukkan. Wangi lah korang bau dia. Okay, next kita masukkan ayam. Untuk ayam ni kan, saya guna 8 ketul ayam. Kalau kita beli ayam seekor tu kan, ambil 8 ketul je. Kalau ayam kecil boleh ambil semualah. Okay. So, saya nak masak 2 cawan beras je, takut terlalu banyak kan. So, kita masukkan 8 ketul je. Okay, kita kacau-kacau ayam ni sampai air ayam ni keluar. Lepas tu dia mengering. Kemudian nanti baru kita masukkan air. Wangi lah bau dia. Okay, agak-agak dah macam ni. Bahagian luar dia dah agak kering. Kita masukkan air sehingga paras ayam tu lah. Letak sikit lagi kot. Okay, kita tambah lagi sikit. Dia lebih sikit dari ayam tu dah okey dah. Sebelum tu kita kacau sikit lah. Okey, kita biarkan lebih kurang 20 minit. Okey, biar ayam ni betul-betul masak. Okey, sambil kita tunggu ayam kita tu direbus, kita goreng terung. Okey, kita goreng terung. Mula plan kan, takut berminyak sangat nak nak bakar, tapi macam malas pula nak leceh kan, nak guna oven. Saya pun tak adalah banyak sangat guna minyak menu ni. Yang ni je lah yang digoreng. Lepas tu dah tak ada guna minyak sangat. So okey lah kot. So kita kena tunggu sampai dia agak gelap, baru kita angkat. Lebih kurang macam ni lah. Dia dah kekuningan, dah gelap-gelap sikit kan. Kita angkat.
Sambil kita menggoreng ni, jangan lupa ayam kita. Yang ni dah 20 minit. Okey, dah 20 minit saya padamkan api. Okey, lepas tu kita bawa keluar ayam-ayam ni. Air dia tu nanti kita akan buat masak nasi. Okey. Kalau korang suka tadi masa tengah rebus ayam ni kan, saya ada letakkan sedikit pati ayam. Kalau korang nak tambah pati ayam boleh bagi dia ada extra flavor sikit. Saya dah rasa dah sup dia ni, saya nak tengok garam dia cukup ke tak kan. Rasa dia sedap sup ni. Betul-betul rasa macam sup-sup Arab. Kalau kita dah prepare bahan-bahan dia semua kan, sebenarnya senang je nak buat ni saya rasa. Nampak susah sebab bila tengok dekat video macam susah, tapi bila dah buat ni nampak okey juga. Okey, ni air dia. Nanti kita tapir dan sukat. Tengok sikit ayam dia. Okey, macam ni lah. Okey, lepas dah goreng terung tadi, kita goreng ubi kentang. Yang ni agak-agak lah 3/4 masak pun dah okey, sebab kita akan sambung masak masa masak nasi nanti kan. Okay. Jaga-jaga air. Okey ke chef? Yeah. Senanglah korang buat berdua macam ni. Kalau tak saya susah, saya dah juga masak, saya dah juga nak ambil video kan. Okay, dah garing ataupun dah masak, kita angkat. Jangan risau, misal kata dia tak berapa masak sangat kan, tak apa. Kalau dia dah 3 suku pun okey dah. Okay, next kita nak goreng bawang Holland. Aduh, mercik. Okay, kita nak buat dia jadi bawang goreng. So bawang goreng ni nanti dia akan jadi pemanis lah untuk kita punya nasi. Okay, kalau dah macam ni bolehlah kita angkat bawang goreng kita ni. Okay, next tinggal kita nak layerkan je nasi mak glubah kita ni. Okay, next kita nak buat apa? Next kita nak layerkan ayam ni dalam periuk ni. Okay. First kita letak parchment paper. Okay. Untuk mengelakkan dia melekat dan burn. Okay. Kita susun ayam dekat bahagian bawah. Dia banyak yang saya tengok lain-lain. Ada yang letak ayam kat bawah, ada yang letak kentang dulu, terung dulu. Tapi ada satu tu saya tengok dia letak ayam dulu. So bila masak tu ayam tu macam garing sikit lah. Saya rasa saya suka macam tu. So saya pilih untuk letak ayam dulu bahagian bawah. Okay, yang ni kentang dengan terung. Kita ikut kreativiti lah nak layer-layer macam mana kan. Okay, lepas tu saya letak tomato. Ada resepi guna tomato, ada yang tak letak. Tapi saya pilih untuk letak lah, sebab saya pun suka kalau tomato yang dah masak ni kan. Okay, lepas kita dah letak kentang, terung, tomato, kita letak ni bawang goreng yang kita buat tadi. Kita letak kat bahagian atas dia. Tak sabar rasa nak makan. Dah terasa lapar. Tapi memang kita belum makan pun. Kita orang tak makan breakfast, terus buat nasi mak glubah ni. So macam ni lah rupa dia. Okay, untuk beras saya masak 2 cup. Okay, kalau cup buat kek ni kan 2. Kalau korang guna cup sukatan beras ni dalam 3. Okay, 3 cup. Okay, lepas tu saya guna beras ni korang. Saya guna beras ni, beras basmati yang panjang. Okay, so dia punya sukatan beras ni 1:2. Maknanya 1 beras 2 air. Kalau saya masak 2 cup ni, maknanya saya kena guna 4 cup air. Kalau korang guna ini 3 cup, korang kena letak 6 cup ni lah. Okay, dia 1:2. Yang ni yang paling tricky, sebab dekat dalam resepi Arab ni semua tak letak sukatan air. Okay, next untuk rempah. Okay, yang ni 4 ni saya buat sendiri tau semua. Saya sangai, lepas tu saya gesikkan dekat lesung batu. Yang ini black pepper. Okay, kita guna lebih kurang 1 sudu teh. Yang ini kayu manis. Kalau kayu manis besar tu sebatang je, korang sangai sikit, lepas tu korang tumbuk. Yang ini cengkeh.
lebih kurang 8-10 cengkeh. Sama juga, saya sangai sekejap dan saya gesekkan lesung batu. Okey, yang ni special sikit. Yang ni cardamom ataupun buah pelaga. Susah juga nak cari ni kalau yang memang dah serbuk kan. So apa saya buat, buah pelaga ni saya tumbuk dengan anak lesung. Lebih kurang dalam 15 buah pelaga. Nanti dia ada biji-biji tu kan. Saya sangai, lepas tu saya tumbuk. Inilah hasil dia. Okey, lebih kurang dalam 15 lah. 15 tu pun ada lebih rasanya. Okey. Yang ni kunyit, lebih kurang setengah sudu teh. Okey. Okey, mula-mula beras tu saya dah cuci. Saya tak rendam korang. Saya tak rendam sebab saya takut nanti lembik sangat. Kalau keras kita boleh adjust kan. Kalau lembik susah nak adjust. So saya cuci 2 cup beras. Okey, lepas tu kita masukkan garam lebih kurang 1 sudu teh. Yang ni pun agak-agak je korang. Tapi saya tak risau sangat sebab dekat sup tu dah ada garam. Okey, lepas tu kita masukkan semua bahan-bahan yang saya sebut. Kunyit, cengkeh, kayu manis, black pepper, buah pelaga. Okey, masukkan semua. Okey, lepas tu kita gaulkan bahan-bahan tadi tu dengan beras kita. Gaul bagi rata. Okey, next kita masukkanlah beras. Kita susun dekat atas biar dia sekata. Okey, lepas ni kita nak buat sukatan air pula. Okey. Okey, next air yang kita rebus ayam tadi kan, kita tapis korang. Kita tapis sebab kita nak sukat air tu ada berapa banyak. Okey. Lepas tu kan, lepas dah tapis ni, korang cedok masuk dalam cup yang kita sukat beras. Macam saya kan 2 cup beras, makna nak 4 cup air. Okey, kita sukat, tengok cukup tak 4. Okey. Okey, lepas tu kita masukkan dekat dalam kita punya beras. Okey, ni 1 cup, 2 cup, 3 cup. Okey, nampak tak? Tak cukup nak buat 4 cup. So, apa kita buat? Kita tambah air putih. Okey, saya tambah air putih. Jadikan dia ngam 4 cup. Saya harap menjadilah kan. Ni kita cipta sendiri je. Sebab tengok orang Arab tu memang dia tak bagi sukatan air kebanyakannya. Okey, bila dah ready macam ni, kita boleh letak atas dapur. Okey. Okey, next kita nak masak. Tadi kan air tu macam kurang sikit je nak tenggelamkan beras. So saya tambah je air. Nampak tak? Betul-betul parah beras. Saya pun first time, saya risau tau. Takut tadi bahagian atas dia kering, sekarang nasi tak masak pula kan. So saya buat keputusan tambah sikit, bagi dia sama paras. Lepas tu kita tutup periuk dan kita masak dengan api yang sedang menghala ke kecil. Sebab saya tengok video-video diorang masak memang api kecil. Okey, kita tunggu dan kita tengok hasil je nanti. Okey, korang ni hasilnya lebih kurang 45 minit. Nampak tak berasa asap? Okay, nanti kita try terbalikkan dia. Kita tengok hasil dia. So beras dia jadi memanjang. Dia tak macam mengembang sangat. Tapi tak apa, kita tengok nanti. Alright. Okay, kita nak flipkan dia. Nama dia pun sebenarnya dalam bahasa Arab mungkin maklubah tu mungkin upside down lah kan. By the way ni, inilah tukang masak dia tadi. Sebab susah lah sambil masak sambil rekod video. So saya plan untuk video-video akan datang pun kita orang memang nak buat berdua, senang. Seorang masak, seorang ambil video. Okay. So bang, jom kita flipkan dia. Tapi dia tak ngam dah, tak apa. Kena laju lah. Okay, kita ready. 1, 2, 3. Kena laju dah bang. Okay, 1, 2, 3. Lepas tu kita tengok orang Arab kan, dia orang akan ambil sudu ramai-ramai kan. Tapi kalau tengah ada kenduri macam tu, tak apalah kot, macam ni bising kan. So kita biar sekejap dalam seminit macam tu bagi. Tapi tak ada, lekat ke? Kita letak parchment paper kan. Okay, sekejap kita nak zoom sikit. Okay, 1, 2, 3. Angkat. Alamak, cepat bang. Melekat ke? Woo. So macam ni lah hasil ni korang. Cuma nasi tu tak steady sangat. Nampak? Bekas kecil lah.
Bau ayam ni bau apa? Caramelize. Sedap. Kan caramelize macam dah hangus sikit tapi sedap kan? So jom kita rasa pula. So kita nak rasa pula, kita tengok macam mana hasil dia. Jujur tau, macam mana rasa dia, kita kena jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. 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 Bawang tu yang buat sedap, kan? Apa rasa? Caramel bawang tu Mana? manis. Tak payah tambah gula, and then dia memang dah manis. Tadi sebenarnya saya dah kait-kait sikit tau, yang sikit tu rasa macam kurang garam, dah risau sangat. Tapi bila kita makan dengan kentang, apa, dengan ni lah semua-semua ni, kentang bawang tu just nice je korang. Sebab kentang tu pun dah ada flavour kan. Cuma korang tak pedas. Kalau kita letak cili api tadi lagi bagus. Okay? So korang boleh cuba ikut je resipi saya tadi. Memang ngam, rasa dia pun ngam-ngam. Kalau kata korang kuat garam, mungkin tambah garam sikit je. Okay, dan lain sedap. Okay, terima kasih sebab menonton. Kita jumpa lagi minggu depan. Nak tahu menu negara mana pula saya nak cuba, follow dan tunggu tahu minggu depan hari Jumaat. Saya post video setiap hari Jumaat. Okay, bye.